Assalamualaikum guys. So hari ni saya sebiji kereta Pro 2 Myvi yang mana saya gantikan dia punya bearing depan. So saya nak explain ni, kenapa ganti bearing depan dia mahal sedangkan bearing dia ni baru berapa puluh. Ni baru berapa puluh kan. Tapi dengan ganti bearing ni harganya boleh dekat-dekat 200, 100 lebih. Okey, saya ceritakan. Sebelum nak jadi macam ni, nak keluarkan bearing ni, kena buka dulu air sober, dry shaft, lower arm, tie rod, tu sana, pump brake. Jadi banyaklah proses kerja dia. Sebab tu nak ganti bearing ni dia jadi mahal. Daripada puluh-puluh ringgit, bearing tu saja boleh jadi dekat 200. Sebab tu harga dia jadi mahal. Sebab proses kerja dia memang banyak. Okay, so saya pun nak sambung kerja saya dah buka. Sekarang nak pasang. So, jemput makan.